Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 16 punya, part nombor 16. Untuk kau yang boleh tengok part 1 sampai part nombor 15 tu, macam biasa dia punya link tu semua kat description. So kau yang perlu tekan je lah kat bawah tu. Aku ada buat dia punya playlist tu lah. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Chespin. So ni packaging yang Chespin tu macam biasa lah, dia nama dia Chespin, berat dia 9 kilo. Brand dia brand Takara Tomy. Lepas tu yang ni Chespin tu, belakang dia tak ada apa, setakat ada tulisan macam ni je. Yang ni aku beli kat Shopee, aku beli kat store ni. Kalau kau nak ada lagi, kau tak sure, kalau kau nak kau pergi check lah sendiri. So tanpa buang masa, kita buka, kita lepaskan dan Chespin ni. Okay, Chespin ni sumpah comel. Mula aku tengok yang tahu pasal Chespin, dia ingatkan dia Arnab, rupanya dia tenggiling tau. So ni Pokemon Chespin tu, nama English dia Chespin, tapi nama Japanese dia Harimaron. Tapi aku rasa lagi sedap Chespin kot. Type dia type grass. So kita tengok kat bahagian muka dia dulu. Muka dia memang agak comel macam tu, setakat ada mata, hidung, mulut tu tengah terbuka macam tu. And kat dia punya bahagian muka ni macam ada corak-corak yang 3 segi ni. Dia macam pakai hoodie pun ada juga. Lepas tu dekat dia punya yang bahagian atas ni, setakat rambut dia ataupun dia punya bulu-bulu ni je lah. Dia macam tak ada telinga. Maybe telinga ada kat dalam ni kot. Lepas tu belakang ni tak ada apa. Yang ni aku tak sure apa benda yang bulat ni. Aku macam tak pernah perasan benda bulat. Aku tu kat anime dia macam tak ada apa-apa, tak ada bulat ni. Tiba-tiba ada bulat coklat pula. Aku tak sure ni apa benda dia. Lepas tu yang Chespin ni dia keluar dekat yang gen ke-6, yang Kalos region tu. And dia ni starter gen ke-6 lah, sama dengan yang Fennekin dengan juga yang Froakie. Froakie tu aku ada unboxing juga. Yang tu dekat part nombor berapa aku tak sure, tapi aku tak ada punya link tu semua kat description lah. Kau just perlu tengok je lah kat bawah tu. Lepas tu badan dia tak adalah apa sangat, warna dia sama je dengan yang bahagian muka dia, tapi tangan dia je lah lain sikit warna coklat, sama dengan macam yang corak dekat dia punya yang muka ni. Lepas tu nombor Pokédex entry Chespin ni, nombor dia 0650 650. Macam aku cakap tadi, macam first aku kenal yang Chespin ni, aku ingatkan dia ni Arnab tau, sebab dia ada macam ni tau, lepas tu dengan gigi macam ni. Biasa Arnab kan ada gigi kat depan tu kan. Kali rupanya bukan, rupanya dia tenggiling tau. Lepas tu kat bahagian kaki dia, setakat ada kuku dia warna putih macam tu je lah. Yang belakang ni, setakat dia punya yang kulit belakang dia warna hijau ni. Lepas tu ada tulisan ni made in China apa benda, Tomy Pokemon ni. Lepas tu ekor dia pun macam pensil, kau tengok macam pensil colour kan. Boleh lah, comel lah juga Chespin ni. Tapi Chespin ni time dekat anime aku tak berapa suka sangat tau, yang anime Pokemon XYZ tu. Sebab dia ni gelojoh, lepas tu dia suka cik pasalnya yang Pancham tu, Pancham yang Serena punya yang panda tu kan, Pokemon panda tu. Aku tak berapa suka sangat yang Chespin ni. Dia macam gelojoh, lepas tu dia suka cik pasal tau. Lepas tu evolution yang Chespin ni, dia stage 1 Chespin yang ni. Lepas tu dia berevolve, second stage dia jadi Quilladin. Yang Quilladin tu pun pada aku tak berapa nak comel sangat lah, sebab dia macam bulat macam tu je, pun setakat dia tertajam macam tu je kan. Lepas tu Quilladin tu berevolve lagi sekali, final stage dia jadi Chestnut. Yang Chestnut tu pada aku pun design dia agak kurang sikit lah. Maybe diorang dah fokus dekat Greninja, so Chespin tu macam ala kadar je kot. Yang dekat yang Pokemon XYZ, yang Chespin ni yang kawan dia apa, Clement yang tangkap Chespin ni, yang dia jadi apa, inventor tu, yang macam professor tu lah. Dia gym leader dekat apa, Lumia City tu. Yang apa, dia yang ada apa nama, Clambot Clambot tak silap aku. Lepas tu Chespin ni weakness dia dekat yang Fire type, Ice type, Poison type, Flying type dan juga Bug type Pokemon. Memang 5 type tu senang gila nak kalahkan Chespin ni. And Chespin ni dia tak adalah Mega Evolution ke, tak adalah yang apa ni, Gigantamax tu pun tak ada tau. Dia just ada yang Shiny Form je. Yang Shiny Form pada aku cantik lah juga Chespin tu, warna coklat-coklat macam tu kan. Lepas tu tak silap aku yang Chestnut nanti dekat Legend ZA dia dapat Mega Evolve tau. Itu tak berapa sure sangat lah. Boleh kata tu rumours je. Maybe ada lah kot. Kalau ada okey lah kot kan. So inilah first Pokemon yang kita unboxing hari ni, Chespin. Super comel. Second Pokemon yang kita unboxing hari ni adalah Darkrai. Ni dia punya packaging tu, dia macam dia terkopik sikit. Aku memang tak pernah buka lagi. Yang ni aku beli dekat Shopee seller daripada Thailand. Benda ni yang Darkrai ni dekat Aeon ada, cuma macam yang ni aku dapatkan dia lagi murah tau. Macam biasa kat Aeon tu 29.90 sen, dan yang ni aku dapat 27. Kira okey lah kot, kurang. Tapi kalau nak lagi untung, kau beli sekali banyak lah, dapat free postage semua. So macam biasa lah, ni nama dia Darkrai. Lepas tu ada berat dia. Lepas tu and brand dia Takara Tomy, Moon Collect EX. So ni Darkrai tu. Belakang dia tak ada apa. Okey, yang ni ada yang Thailand tu apa benda lah dia kata ni kan. Aku main beli ni dekat yang Shopee Thailand tu, seller tu. So tak apa buang masa, kita buka. So ni Pokemon Darkrai
Rai tu, yang ni Pokemon dia lagi ringan daripada yang Chespin tu. Maybe dia sebab ni keluaran lama kot. Tapi rasa Chespin tu macam keluaran lama juga. Lepas tu yang keluaran baru, tak silap aku, dia punya tangan ni boleh gerak-gerak tau. Tangan dia tengah buat pose lain, tapi aku dapat yang ni je. Pada aku lagi okey lah kot. Lepas tu Darkrai ni nama Japanese dia ke nama English dia sama je Darkrai. Dia tak ada tukar lah apa benda. Lepas tu kategori Darkrai ni Pitch Black Pokemon. And type dia ada confirm lah Dark type Pokemon. Sebab dah nama pun Darkrai kan, confirm lah dia punya kategori ni Dark type. So kita tengok kat bahagian muka dia dulu. Muka dia tak adalah apa sangat, setakat ada mata macam tu je. Mulut dia pun macam tak apa nak nampak. Kau boleh perasan tak? Design dia memang simple je Darkrai ni. Lepas tu yang ni aku tak sure dia punya gigi ke apa benda, memang design dia. Lepas tu yang ni rambut dia macam ala-ala Ali Sihir tu. Tapi dia ni bukan Ali Sihir tau. Dia ni macam ibarat yang mitos apa benda. Bukan Sandman tau. Sandman yang bagi mimpi indah tau. Dia lagi satu tau, yang Pitch Black tu, yang dia bagi mimpi ngeri, nightmare tu kan. Yang merah ni aku tak sure dia punya gigi ke, dia punya aksesori ke apa benda. Sebab kat dalam series ke dalam movie dia tak pernah nampak pun buka dia punya mulut ke semua ni tau. Lepas tu kat badan dia tak adalah apa sangat design dia. Yang baju dia ni, badan dia ni macam asap-asap ni. Dia boleh gerak-gerak tau, tapi macam ni tak gerak lah kan kat mainan je kan. And tangan dia sekat dia tajam macam tu je. Jari dia 3 and dia macam pakai kain. Lepas tu Darkrai ni dia keluar time dekat yang Gen 4, yang Sinnoh region. And dia ni berpartner lah dengan yang Cresselia, yang apa ni, Luna Duo tu. Lepas tu yang Darkrai ni, dia ni adalah mythical Pokemon. And Pokédex entry Darkrai ni nombor dia 0491 491. So aku tengok kat belakang dia tak adalah apa sangat. Dia macam ada yang tajam macam ni je baju dia. Aku rasa ni memang baju dia lah, design dia yang merah-merah ni. Lepas tu yang ni macam echo dia. Lepas tu yang Darkrai ni sebenarnya dia ada kaki tau, cuma dia tak keluar lah yang kat sini. Kalau kau tengok dekat movie ke dekat series, dia ada tunjuk tau dia punya kaki tu. Dia berdiri kat atas bangunan kan, dia ada tunjuk macam tu. Dia ada kaki. Cuma yang ni bila dia terbang macam tu tak ada kaki. Tapi rasa okey lah kot dia macam ni, tak tunjuk dia punya kaki tu. And macam biasalah mythical Pokemon ni, dia takkan evolve, dia takkan evolve daripada apa dan boleh evolve jadi apa macam tu. So dia memang satu tu je. Lepas tu weakness yang Darkrai ni, dia weak dengan yang fighting type, bug type dan juga fairy type Pokemon. Biasalah fairy type memang senang gila nak kalahkan yang dark type Pokemon. And Darkrai ni dia ada keluar dekat yang dalam movie tau. Tapi dekat dalam series dia banyak kali lah juga keluar. Macam setiap season dia ada keluar. Tak silap keluar. Tak juga. Macam yang Pokemon Sun and Moon macam tak ada juga dia keluar. Yang paling senang nak ingat yang dia keluar dekat movie lah, The Rise of Darkrai. Yang Cresselia Pokemon dia ada keluar tau. Tapi aku cari-cari tak jumpa lagi tau. Dekat Shopee ke dekat Toys R Us ke dekat Amazon semua tak jumpa lagi tau. Ingatkan nak buka yang tu, Cresselia dengan Darkrai, tapi itulah tak jumpa. So aku buka dia dengan Chespin ni. So inilah second Pokemon yang kita unboxing hari ni, Darkrai. So inilah dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Chespin dan juga Darkrai. Antara dua ni mana satu favourite korang? Favourite aku lebih mau pilih yang Darkrai ni daripada yang Chespin ni. Chespin ni dia macam annoying sikit. Lepas tu yang Darkrai ni kan mythical Pokemon kan. So of course aku akan pilih dia. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video baru. So korang ada apa-apa idea untuk apa aku unboxing lepas ni, kau just boleh komen kat bawah. Lepas tu untuk kau yang belum tengok aku unboxing Pokemon Takara Tomy part 1 sampai part nombor 15, part nombor 15 tu, macam biasalah ada bunyi link tu semua kat description. So kau just perlu tekan je lah kat bawah tu. And aku dah juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Tu pun sama, link dia semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.